Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mereka yang follow page ini, page Tanya Dr. Syed. So hari ini adalah hari yang pertama ataupun kali pertama saya buat live. Dan sebenarnya saya cuba cari topik-topik yang mungkin ataupun yang menarik bagi anda supaya saya boleh kongsikan dan kita boleh jadikan amalan. Dan hari ini saya pilih topik yang saya rasa semua orang makan. Apa topik tu kan? Sudah tentu semua orang makan nasi. Tapi bagaimana nak makan nasi dengan cara paling selamat? Maksudnya walaupun kita makan nasi tapi boleh lagi maintain kurus. Dan kita boleh elakkan daripada obesiti. Satu lagi, kita boleh kawal gula dalam darah kita. Dan sudah tentu kita boleh cegah masalah apa? Diabetes ataupun kencing manis. So tips yang saya akan kupaskan ini saya bahagikan kepada 5 poin besar, iaitu bagaimana kita nak maintain perkara yang saya sebutkan tadi, ataupun bagaimana kita nak makan nasi. So kita kena pilih jenis jenis beras tu. Kemudian bagaimana cara masak nasi pun penting. Dan sudah tentu berapa banyak ataupun jumlah yang kita makan itu sangat-sangat penting. Dan satu lagi, bagaimana nak makan nasi itu juga penting. Dan of course, saya kata 5 kan. Yang kelima itu, selepas makan nasi nak buat apa? Okay, right. So saya akan mulakan cerita sikit tentang nasi ni lah. Nasi ni sebenarnya dulu-dulu, maksud saya 8,000 tahun yang lepas, memang tidak dijadikan sebagai makanan ruji. Okay? Dan cuma sekarang ni dah kita ada staple food ataupun makanan ruji. So memang kalau kat Malaysia ni makanan ruji kita bukanlah roti, bukanlah kentang, tetapi nasi. Sebab tu sebagai seorang doktor beruatan, kalau saya share pantang makan nasi, pantang nasi, memang agak sukar. Sebab kita ni memang mazhab nasi. Tetapi sebenarnya kita faham juga bahawa nasi ini adalah satu jenis karbohidrat yang tawar, kan? So bila benda yang tawar ni, kita kadang-kadang tak tersedar kita makan, tahu-tahu habis 3 pinggan. Ya Allah, ini masalah kan? Cuba bayangkan anda makan 3 pinggan gula. Memang tak sempat sampai setengah pinggan dah termuntah. So ini satu lagi permasalahan yang kita nampak boleh wujud disebabkan oleh pemakanan karbohidrat ini. Dan sudah tentu nasi ni juga dia cepat hadam. Dia bermula daripada mulut, kita dah keluarkan enzim amylase untuk menghadamkan kanji yang ada dalam nasi. So cepatlah gula naik. So apa yang kita harus lakukan? Okay, right. Yang pertama, kita harus tahu jenis-jenis beras, kan? Right, so saya ceritalah hikayat sang beras ni. Sebenarnya beras itu sendiri yang ada dekat, yang kita beli dekat kedai itu adalah apa? Adalah makanan terproses. Kerana beras ini bukan lagi dalam bentuk semula jadi. Dia dah diproses untuk dijual supaya dia tahan lama dalam plastik tu, tak tumbuh kulat dan macam-macam. Sebab sebenarnya kalau kita tengok beras ini, dia terdiri daripada bahan yang bukan sahaja karbohidrat, tetapi mempunyai nutrisi-nutrisi seperti vitamin B, dia ada serat, dia ada kalsium, dia ada zinc, dia ada polyphenols dia. Tapi apabila kita dah proses, maksudnya kita buang brand dia, brand ni selaput kat luar tu kan. Kemudian bila kita dah buang dia punya embryo tu, ada benda kecil kat tepi tu, maka yang tinggal cuma 5% saja nutrisi, yang mana yang lainnya dah bentuk kanji. Dan sudah tentu kalau saya bagi tips tu, sudah tentu beras yang terbaik kalau kita nak pilih untuk makan nasi dengan selamat ialah beras perang. Tapi cerita beras perang, Allah, bukannya sedap sangat. Okay, mungkin setengah perut boleh tahan lah kan, setengah tekak boleh tahan sekali 2 kali, tapi banyak kali dia susah. Tetapi sebenarnya itulah beras yang mempunyai serat, yang mempunyai zat-zat yang baik untuk kesihatan. Okay, right. Kalau kita cerita jenis beras lain bagaimana? Kita ada beras-beras basmati lah, parboil lah, beras yang kita makan tu dan pulut. So apa yang kita nak pilih? So sebenarnya saya letakkan pemilihan beras ini bersandarkan GI ataupun glycemic index beras itu. Ingat lagi tak apa glycemic index?
ataupun saya ceritakan lah sebab ini page baru. Okey, Glycemic Index ni ialah tahap kecepatan penyerapan gula daripada makanan karbohidrat yang dimakan. Maksudnya kalau kita makan nasi tadi, berapa cepat nasi itu masuk dalam salur darah kita sebagai gula. Itu adalah glycemic index. Dan sebagai benchmarknya ataupun sebagai penanda arasnya, nilai GI ataupun glycemic index adalah daripada 0 sampai 100. Okay, right. 100 tu adalah gula. Gula yang kita makan tu lah gula pasir tu kan. Dan sebenarnya kita bagikan kepada 3. Nilai 0 sampai 55 tu adalah ber-GI rendah. Dan antara 55 sampai 70 tu GI dia sederhana. Dan kalau 70 ke atas, maksudnya 70 sampai 100 tu, itu GI yang kurang sihat ataupun kita panggil GI yang tinggi. Sudah tentu kita nak kena cari beras yang mempunyai GI yang rendah. Right. Sebelum tu saya bagi dulu Bobo ni musim durian kan. Durian sedap makan dengan apa? Pulut. Ni masalah kita. Sebab pulut ini, kalau anda tahu juga jenis keluarga beras lah bagi saya kan, dia mempunyai GI setinggi 98. Walaupun dia tawar, tetapi dia punya nilai glycemic index, kadar kecepatan penyerapan gula tu macam kita makan gula. So, hati-hati kalau nak makan pulut. So, bagaimana dengan beras-beras yang lain? Bagi saya, beras yang lain yang kita beli tu kan, dia punya GI tu antara 75 sampai 90. Maksudnya pada tahap yang tinggi. Right. So, kalau nak pilih beras, sebab ini kita makan hari-hari dan kita makan untuk kesihatan. So, pilihlah beras yang panjang-panjang sikit, beras basmati tu kan. Kerana GI-nya dia dapati sekitar 55 hingga 69. Maksudnya glycemic index-nya sederhana. Tak teruk sangat gula tu diserap masuk ke dalam darah kita. Dan satu perkara lagi ialah kita tahu ada juga GI yang rendah. Yang rendah. Dan antara beras yang mempunyai GI yang rendah ialah beras parboil. Walaupun orang kata kadang-kadang beras tu taklah selemak, taklah sesedap, tapi itulah beras yang paling sihat, iaitu beras parboil. Maksudnya dia dah rebus dulu, baru dijual kat kita. Okay? Beras parboil ni adalah beras yang paling sihat, yang mana tak salah saya GI-nya sekitar 40, iaitu GI-nya rendah. So, apa penting kalau kita nak makan GI rendah? Okay? Sebenarnya ini sangat-sangat penting bagi mengurangkan rintangan insulin, bagi mengurangkan tindak balas insulin dalam badan kita. Apa yang kita faham tentang insulin? Insulin ni adalah hormon yang menyumbat gula-gula yang ada dalam darah kita ni masuk ke dalam sel untuk diguna pakai. Kalau tak pakai, dia sumbat dalam hati untuk distorkan ataupun dijadikan sebagai bateri simpanan, ataupun sumber tenaga yang boleh digunakan badan. Kalau tak boleh juga, insulin akan sumbat gula tadi menjadi lemak. Maka inilah yang selalunya berlaku kan. Okay? So, sekarang apa yang kita nak sebenarnya ialah supaya tindak balas peningkatan insulin itu tidak berlaku dengan kadar yang cepat dan terlajak. Ataupun fenomena yang kita panggil sebagai hyperinsulinemia. Maksudnya insulin tu hyper lah. Hyper ni maksud tinggi kan. So, kalau kita makan GI ataupun beras yang mempunyai GI tinggi, beras yang kita makan tadi itulah. So, apa yang berlaku? Masuk saja dalam perut kita, terus diserap sebagai gula, dan ini akan melonjakkan gula tadi di dalam darah kita dan menyebabkan pankreas kita menghasilkan insulin sebab dia nak kejar gula tadi kan. Okay, dia pun melonjak naik atas, dan lonjakan inilah yang menyebabkan hyperinsulinemia. Sebab lonjakan ini juga, gula tadi selepas setengah jam, sejam, dia turun juga, tapi sebab insulin pada peringkat yang paling tinggi, dia turun pun mendadak. Dan gula bila turun mendadak, kadang-kadang dia akan terlepas di bawah paras normal, jadilah hypoglycemia. So, maksudnya lepas 2 jam, apa yang berlaku disebabkan oleh badan darah kita dah kurang gula, kita mula rasa mengantuk. Sebab tu lepas anda makan tengah hari, kalau makan nasi banyak, memang itulah perasaannya, rasa menguap-nguap, rasa mengantuk, sedapnya tidur kan. So, itu sebab fenomena lonjakan insulin tadi. Dan masalahnya, apabila darah kita dah kurang gula, sudah tentu dia akan hantar signal kepada otak kita,
darah dah kurang gula, so apa lagi? Makanlah. So ni masalah kedua, iaitu dia akan menggerakkan badan kita supaya berselera semula. So itu menjadi satu kitaran yang mana kita makan nasi, GI tinggi, kita rasa mengantuk, letih, kemudian kita sebaik saja lepas letih tu kita rasa lapar balik, makan, dia tak makan, lapar, makan, tidur, lapar, makan, tidur, lapar. So apa yang jadi? Maka obesity akan menjadi hasilnya. So sebab tu penting untuk kita cari ataupun gunakan bahan-bahan yang bersifat GI yang rendah. Kerana GI yang rendah ini sebenarnya apabila pantulan insulin itu tidak meningkat dengan begitu ketara, dia meningkat sikit aja, sebab beras ataupun gula tadi diserap secara perlahan-lahan, ini tidak akan menyebabkan overreaction. Dan gula tu dia turun pun steady saja sampai dia tak sampai ke tahap hypo ataupun kurang gula. Dan ini boleh menyebabkan kita rasa segar, tak rasa mengantuk selepas makan nasi. Dan satu perkara lagi, bukan saja segar, badan kita pun rasa kenyang dengan lebih lama. So ini adalah syarat yang paling utama, ialah bagaimana untuk mengurangkan GI. Jadi saya akan bagi tips lagi bagaimana nak mengurangkan GI. Tetapi langkah pertama ialah pilih jenis beras. Okay? Right. So penting di sini sebab apa saya katakan, kalau kita makan beras yang GI tinggi ni, apa yang akan berlaku dengan peningkatan hyperinsulin ni terjadi berlarutan lama, bukan sekali dua kali, dia jadi berpuluh-puluh tahun ya. Umur kita pun meningkat kan. So apabila terjadi berpuluh-puluh tahun, dia akan menyebabkan satu fenomena yang mana badan kita dah tak kenal dah dengan insulin. So apa yang berlaku? Berlakulah fenomena rintangan insulin. Dan ini adalah fenomena utama yang boleh menyebabkan chronic inflammation ataupun keradangan kronik yang boleh menjadi punca kepada kegemukan. Kenapa? Kerana insulin dalam kadar yang paling tinggi, dia bukan saja berperanan menyimpan gula, tapi dia akan memegang lemak kita ni dari dibakar. So puncanya apa yang terjadi kalau kita makan GI tinggi, lambat laun dia akan jadi obesity dan mungkin jadi punca kepada diabetes type 2 ataupun diabetes jenis 2. Okay, right. So itu penting untuk pilih jenis. So poin saya yang kedua ialah cara masak. Mungkin sebelum ni kita tak beri keprihatinan, kita tak begitu prihatin dengan cara kita nak masak beras, betul tak? Senangnya nak masak nasi, pergi ambil rice cooker, letak beras, basuh sikit, letak air, tutup, pasang switch, siap. Okey, tapi apa yang berlaku? Sebab tu untuk memahami ini, anda harus faham bahawa dalam beras tadi ada dua jenis kanji. Dua jenis kanji yang boleh dihadamkan menjadi gula. Okey, dia ada kanji baik, ada kanji jahat juga. Apa maksud kanji baik ataupun kanji jahat? Okey, dua jenis kanji tadi adalah satunya amylose dan satu lagi namanya amylopectin. Amylose dan amylopectin. Okey, dan amylose ini adalah kanji baik, amylopectin ini adalah kanji jahat. So apa beza antara kedua? Kenapa mereka ni baik ada jahat? Right, saya akan ceritakan. Kalau kita tengok amylose, okey, dia adalah rantaian kanji yang sangat stabil dan dia tidak mudah dihadamkan pada suhu yang tinggi. Dia ambil masa sikit. Dia kena sampai 1 darjah Celsius, lambat sikit barulah dia terurai. Okey. Dan satu lagi kanji ialah amylopectin yang sangat tidak stabil dan bercabang-cabang molekulnya. Yang mana pada tahap suhu 70 hingga 90 darjah Celsius dia dah mula terurai, dia dah keluar daripada beras tadi. Dan itulah dua perkara. Yang mana kita faham, apabila dia mudah terurai dan keluar, maksudnya dia cepat diserap ke dalam darah. Sebab tu dipanggil amylopectin tadi sebagai RDS ataupun Rapid Digestible Starch. Starch ni kanji lah. Rapid ni cepat, digestible ni cepat dihadam. Okey, kanji yang cepat dihadam. Manakala amylose tadi dipanggil SDS ataupun Slow Digestible Starch ataupun kanji yang lambat hadam. Dan inilah yang kita nak pakai. So kita kena buang yang cepat hadam, kita simpan yang lambat hadam tadi. So bagaimana kita nak lakukan?
boleh tak kita lakukan ini dengan cara nak masak? Sebenarnya benda ni kita dah guna sejak nenek moyang kita lagi. Cuma sekarang ni disebabkan oleh pengaruh arus kemodenan, setiap orang yang masak nasi sudah tentu dia pakai rice cooker kan. Okey, saya ceritakan. Kalau cara masak nasi yang dulu-dulu tu, ya, dulu-dulu. Okey, mungkin sekarang ada lagi orang masak nasi cara tu kan. Dia masak nasi kan. So bila penutup periuk tu dia dah bunyi krok 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 krok, maksudnya dia dah jadi berbuih-buih tu kan. Okey. Dia akan slowkan api. Kemudian buih-buih tadi akan dikaut keluar. Faham tak? Buih-buih tadi terdiri daripada amylopectin ataupun kanji yang dah dikeluarkan. So yang tinggal adalah kanji yang baik dan selamat. Kemudian dislowkan api sebelum ditutup rapat dan beras tu akan masak jadi nasi. Dan kita makan nasi sebenarnya yang kaya dengan amylose kerana kita dah buang sebahagian daripada amylopectin. Tapi kalau anda masak nasi dalam rice cooker kan, dia berurut tu memang tak buka-buka dah benda tu kan. So lepas tu dia serap balik ke dalam nasi. Maka amylopectin ataupun kanji yang jahat tadi masih kekal berada dalam nasi dan itulah apa yang anda makan. So sekarang bagaimana nak masak nasi? Gunakan cara lama. Itu kaedah yang lebih selamat. Dan mungkin di Malaysia saya nampak kaedah lama itu kita guna pakai sebelum terciptanya rice cooker tahun 1970. Dan kebetulan pula daripada tahun 1970-80 itulah obesiti meningkat. Adakah ini salah satu faktor? So, fikir-fikirkan. Tapi bagi saya, kalau nak masak nasi dengan kaedah yang selamat, gunakan kaedah yang lama. Kan, mungkin dia tak begitu convenient, tapi begitulah halnya. Right. Cara masak satu lagi ialah menghasilkan bubur nasi. Right. Anda faham atau tahu tak kenapa bubur nasi ini selalu diberi kepada orang-orang sakit? Sebab bubur nasi ini sangat cepat diserap. Bubur nasi ini sangat cepat diserap untuk menjadi tenaga kepada orang sakit. Mudah dihadam. So, kalau nak kurus, elakkan makan bubur nasi. Okay? Right. So, itu cara masak. Dan poin ketiga ialah jumlah nasi yang dimakan. Ini juga sangat-sangat penting kerana kalau ikut seorang falsafah Paracelsus, tak salah saya, yang telah menyatakan bahasa Latin ni. Apa dia kata? Dia kata sola dosis facit venenum. Itu cerita Latin lah. Tapi maksudnya ialah the dose makes the poison. Maksudnya sukatan itu yang menentukan sama ada makanan itu menjadi racun atau tidak, ataupun makanan itu berfaedah atau tidak kepada badan. So sudah tentu sukatan nasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita beri perhatian. So berapa sukatan dia? Biasanya kalau kita pergi kedai kan, kita tak sukat pun. Kalau pergi kedai, ada orang yang akan cedokkan nasi penuh satu pinggan. Adakah itu betul? Right. Sebenarnya sukatan nasi yang paling selamat untuk kita amalkan, kerana badan kita memang perlukan karbohidrat juga, tak boleh tidak ada. Right. So sukatan yang paling selamat yang digunakan ialah segenggam nasi dalam pinggan, segenggam protein dan 2 tapak tangan sayur. Ini saya dah cakap beribu-ribu kali. Beribu lah pula. Ya ke? Okay, right. Tapi kenapa segenggam nasi dan saya tidak pakai, sebab setengah-setengah artikel ataupun setengah-setengah mengesyorkan suku separuh. Kan, suku pinggan tu nasi, suku pinggan tu protein, separuh pinggan tu sayur. Sebab bagi saya, kita tak nak pengaruh saiz pinggan itu. Sebab kadang-kadang kita pergi kedai, ada yang saiz pinggannya gedabak besar kan. Cuba isi suku pinggan nasi tu, maksudnya dia dah sama seolah-olah seperti separuh pinggan yang biasa-biasa. So lebih selamat kalau kita gunakan segenggam nasi. Cukup ke segenggam? Segenggam nasi, segenggam protein dan 2 tapak sayur yang wajib kalau kita nak kurus dan nak maintain sihat. Right, cuba kita kira banyak mana ada dalam segenggam. So dalam segenggam sebenarnya ada sekitar 175, dia menghasilkan 175 berbanding dengan kalau kita makan dalam mangkuk kecil tu. Kadang-kadang kita pergi makan nasi ayam kan, dibagi mangkuk kecil kan. Okay, right, itu ada 200. Okay, 200 kalori semuanya. Yang mana, okay,
175 kalori ni adalah jumlah tenaga yang dihasilkan daripada makanan nasi tadi. Dan kita faham 175 tu kita boleh bakar seandainya kita jogging 15 minit ataupun kita naik basikal 23 minit. Itulah lebih kurangnya kan. Okay, right. So jumlah makan itu penting. Sebab tu kalau orang fikirkan cukupkah aku makan segenggam nasi, sebenarnya memang cukup. Badan kita tak perlukan terlalu banyak tenaga sekaligus. Kita bukan buat kerja membanting tulang zaman moden ini. Okay, mungkin unless anda ni memang betul-betul kerja yang membuat rumah ke ataupun kerja kat sawah ke yang memang membanting tulang, mungkin anda perlukan jumlah tenaga yang lebih. Tapi kebanyakan daripada lepas makan nasi pergi apa? Pergi balik duduk kat meja ataupun pergi tengok duduk kat atas sofa, tengok astro dan sebagainya. Kan? So, ini sangat-sangat penting untuk kita faham bahawa jumlah nasi itu harus dihadkan. Dan bukan itu saja. Apa yang saya nak cakapkan di sini ialah ini datangnya konsep bukan saja GI itu penting, tetapi muatan glycemic ataupun glycemic load, muatan glycemic, ya betul lah. Okey, muatan glycemic itu juga penting untuk kita ambil kisah. Yang mana formula untuk muatan glycemic ini mengambil kisah berapa gram yang karbohidrat yang dikandungi oleh berapa gram karbohidrat yang dikandungi oleh makanan tersebut. So saya bagi contoh kalau kita makan segenggam nasi, dia lebih kurang 35 gram ataupun 40 gram lah, senang nak kira kan. So kita kalikan dengan glycemic index sekitar 40 sekiranya. Okay, so dapat 160 bagi dengan 100, so dia jadi 16 lebih kurang. Okay, so glycemic index muatan glycemic dia ada dia punya nilai pula. 0 sampai 10 dianggapkan muatan glycemic yang rendah. 10 sampai 20 muatan glycemic yang sederhana. Atas daripada 20 muatan glycemic yang tinggi. So kita kena hadkan supaya kita tak tergolong dalam muatan glycemic yang tinggi. So tadi saya dah kirakan, maksudnya pengambilan satu genggam nasi secara yang mempunyai glycemic index yang rendah memberikan cuma sekitar lebih kurang berapa? 4 16 16 muatan glycemicnya, maksudnya sederhana. So ini baguslah. Sebab tu penting. Tapi cuba anda bayangkan, anda bukan makan segenggam, anda makan 4 genggam ataupun 10 genggam. Sudah tentu muatan ini meningkat kepada muatan glycemic yang tinggi. So harus jaga jumlah yang anda ambil untuk menikmati nasi. So macam mana nak buat? So kita balik kepada kaedahnya, kunyah perlahan-lahan. Jangan sap kan. Tak sempat nasi tu nak masuk dalam tekak, kita dah hulur lagi 1 genggam. Ini tak boleh. Kita kena makan nasi ini dengan perlahan-lahan, nikmati apa yang anda sumbat dalam tekak anda. InsyaAllah kaedah ni adalah kaedah yang paling selamat. Kemudian yang keempat. Tadi saya cakap jenis, saya dah cakap cara masak, saya dah cakap jumlah makanan. Yang keempat, maksudnya bagaimana nak makan nasi ini. Ini pun sangat-sangat penting, kerana kalau kaedah kita betul, dia boleh menurunkan glycemic index nasi tersebut. Okey, so apa yang saya nak katakan di sini, kita tahu sebenarnya kaedah kita makan ni kena perlahan-lahan. Kenapa? Bukan sahaja dari sudut penyerapan ataupun kita nak betul-betul makan segenggam tu, tetapi kita faham seandainya kita dah mula makan nasi ini dah hampir 15 minit, waktu itu automatik, sama ada kita makan banyak ke sikit ke, otak kita akan merempiskan satu bahan yang dinamakan sebagai leptin ataupun hormon yang kenyang. Sebab tu kalau kita makan dah 15 minit, 20 minit macam tu, automatik kita akan rasa kenyang. So kalau siapa yang sumbat cepat, dia tak kenyang lagi, dia sumbat lagi. So sebab tu saya kata paling penting bagaimana nak makan ialah harus dengan perlahan-lahan. Apa tips lain yang saya boleh kongsikan bagaimana cara nak makan nasi ini? Okey, nombor 1 penting. Okey, sebab apabila anda pergi ke restoran, kadang-kadang dia bagi appetizer. Appetizer bahasa Malaysia apa? Pembuka selera. Betul ke dia ni pembuka selera? Right. So saya ceritakan daripada kajian
ya, daripada kajian menunjukkan, antara kajian yang oleh seorang Profesor Henry namanya, yang dikeluarkan dalam British Journal of Nutrition, dia tunjukkan kalau sebelum makan nasi ni kita makan appetizer. Contohnya appetizer yang sihat ialah sup, okey, ataupun sayur-sayuran, salad, ataupun buah-buahan. Okey, kita makan dulu appetizer. 15 minit sebelum kita makan makanan yang betul tu, okey, ini boleh mengurangkan respons gula, penyerapan gula ataupun peningkatan gula yang berdarah itu. Maksudnya secara tidak langsung dia mampu untuk menurunkan glycemic index karbohidrat yang kita makan. Ini yang kita nak. So kita harus makan appetizer. Slow and steady, minum sup, makan sayur ataupun makan buah. Lepas 15 minit barulah kita makan nasi. Okey, tips yang seterusnya waktu makan, apa yang kita perlu buat? Okey, nombor 1, sudah tentu penting kita kena makan seimbang. Tadi saya cakap kan, makan segenggam karbohidrat, nasi, segenggam protein, 2 tapak tangan sayur. Apabila kita makan, kita gaul-gaulkan benda ni semua, secara tak langsung dia akan menyebabkan glycemic index makanan keseluruhan itu juga menjadi rendah. Penting kita kena ingat, jangan lagi kita makan nasi selambak, lauk dia sikit, sayur tak ada. Ini memang masalah tu. Maksudnya gula akan meningkat tinggi dan glycemic indexnya memang tinggi. Nombor 2, saya dah cakap tadi minum sup. So seterusnya, yes, minum air. Nak air apa? Setengah orang minum air kosong, okey, no problem. Tapi kalau nak turunkan glycemic index nasi yang anda makan, cuba anda minum air lemon ataupun air limau nipis. Sedap tu. Tapi kalau dibuat di kedai, anda kena pesan jangan campur gula, kan? So air lemon ataupun air limau nipis yang tidak dicampur gula, apabila campur dengan makanan yang kita makan, ini pun akan menyebabkan glycemic index makanan kita itu turun. Okay, right. Dan seterusnya kita juga boleh tambah dalam nasi itu, sama ada, ya, jangan-jangan kita buat, tapi ini sebenarnya kaedah dengan makanan yang ada minyak zaitun, okay, yang ada minyak sikit, fats, yang mana bukan saja fiber daripada sayur-sayuran tadi, dia boleh menurunkan kita punya penyerapan gula tadi, tapi fats, minyak zaitun yang diperah, ataupun kalau kita makan, kita perahkan asam limau, tapi jangan orang perah asam limau dalam nasi, kan? Okay, ini juga boleh menurunkan glycemic index. Tapi apa yang kita boleh buat sebenarnya, makan makanan masam, tom yum contohnya, tapi tom yum yang sihat lah, jangan terlalu banyak perasa ataupun garam. So makanan masam ini sebenarnya boleh menurunkan lebih banyak glycemic index daripada kita makan makanan yang tidak masam ataupun lauk yang tidak masam. So saya dah cakap tadi, sebelum makan pastikan minum sup ataupun ada appetizernya. Bila nak makan, okay, kita kena makan bahan-bahan yang mempunyai glycemic index yang rendah, ataupun kita makan bersama dengan lauk ataupun kuah yang masam. Okey, ini boleh menurunkan glycemic index. Dan satu lagi yang kita juga boleh buat ialah bukan saja jangan tambah tu memang wajib lah. Maksudnya jangan sekali-kali kita alah dengan nafsu. Jangan tambah, segenggam cukup, enjoy habis-habisan. Dan yang paling penting, ini yang selalu orang kita silap sikit, kita suka makan nasi yang panas, kan? Kalau nasi sejuk kita marah. Kalau suami tu dah akan marah, isteri, apa hidang nasi sejuk ni? Walhal nasi sejuk ini mempunyai glycemic index yang rendah berbanding dengan nasi yang panas, yang berbuat uap tu, kan? Okay? So kalau kita nak makan nasi, kita sejukkan nasi itu. Taklah sejuk sampai beku, kan? Bagi dia suam-suam ataupun sejuk terus, okay? Right? Dan nasi yang sejuk ini sebenarnya mempunyai glycemic index ataupun kadar penyerapan gula yang rendah berbanding dengan nasi yang panas. Dan ada juga kadang-kadang kita makan nasi lemak. Kenapa dia letak daun pisang bawah tu? Yes, untuk flavor. Tapi sebenarnya ada juga khasiat daun pisang ini. Kerana daun pisang ini didapati
dia mempunyai bahan polyphenols, contohnya seperti epigallocatechin gallate, ya, bahan polyphenol yang juga ada dalam teh hijau, yang mana dia akan terserap ke dalam nasi tadi. Dia akan bertindak sebagai antioksidan, yang mana dia juga akan mengatasi keradangan kronik yang menyebabkan, ya, masalah obesiti dan juga diabetes. Okay? So makan dalam daun pisang ini pun adalah satu kaedah yang baik untuk maintainkan berat badan anda, cegah daripada penyakit. Kerana daun pisang ni juga mempunyai kandungan vitamin A, karotin, kalsium, yang mana apabila kita gabungkan pemakanan ini, sebenarnya kita juga mampu untuk mengurangkan glycemic index dan makan dengan sihat. Okay, right. So itu dah 4 perkara saya sentuh. Jenis, cara masak, jumlah makan, bagaimana nak makan. Last sekali, selepas makan, apa yang anda buat? Okay, macam mana? Selepas makan, apa yang anda buat? Ramai orang selepas makan, dia duduk sembang-sembang, okey lagi. Ataupun kadang-kadang dia terus menghadap smartphone dia. Ataupun yang lebih parah, dia pergi dekat sofa, dia baring, dia layan Astro ke, Netflix ke, tak kira lah apa benda dia layan kan. Ini tabiat yang kurang sesuai kalau anda nak sihat. So, apa yang kajian menunjukkan bahawa selepas makan, apa yang kita boleh buat? Terus, direct, lepas makan, kita jalan. Jalan kaki lebih kurang 15 minit. So, kenapa sedemikian? Sebab apabila kita jalan, secara tak langsung, aktiviti berjalan tadi, dia akan menggunakan glukos yang diserap secara cepat daripada nasi tadi kan. So, apabila kita makan dan kita guna, maksudnya peningkatan gula yang dalam peningkatan gula dalam darah kita yang berlaku dalam setengah jam selepas kita makan itu tidak berlaku dengan sangat-sangat memuncak. Maksudnya tidak ada gejala hyperinsulinemia ataupun insulin pun tak terhasil dengan memuncak, dan ini akan menurunkan kadar insulin dihasilkan, dan secara tak langsung ini boleh mengawal rintangan insulin, mencegah diabetes dan juga mencegah obesiti. Right. So itu penting. Tips saya, selepas makan jangan duduk. Selepas makan jalan kaki 5 minit, 10 minit, dan mungkin selepas tu 15 minit, terpulanglah. Cuma kalau anda seorang pesakit jantung, jangan buat selepas makan. Lepas makan kena relax, sebab darah tu dia fokus dekat perut untuk serap gula ataupun kanji tadi. Okay, darah pergi ke jantung tu dah kurang. Okay, anda kena tunggu dulu sekitar 1 jam barulah anda boleh berjalan. Okay, tapi untuk orang kebiasaan yang nak kurus, yang nak selamatkan diri daripada obesiti, yang nak cegah daripada gula naik ataupun diabetes, lepas makan jangan duduk diam, jalan selama 15 minit. InsyaAllah ini mampu untuk menurunkan tindak balas insulin, dan secara tak langsung dia dapat menurunkan kadar bertindaknya gula dalam badan kita yang boleh menyebabkan penyakit ataupun obesiti. Right. So itulah ya 5 tips yang saya boleh kongsikan dengan anda pada hari ini. Yang pertama tentang jenis makan, 2 tentang cara masak, 3 tentang jumlah makan, bagaimana nak makan, dan selepas makan. Harap anda dapat manfaatkan daripada tips-tips yang saya kongsikan hari ini. Dan kalau anda rasa tips ataupun maklumat ini berfaedah, mengapa tidak like page ini dan share ramai-ramai dengan saudara-mara anda. Mana tahu mereka mempunyai masalah kesihatan ataupun sebagainya, ataupun cuma nak menjaga berat badan. Dan sudah tentu saya sebenarnya fokus juga kepada mereka yang ada masalah diabetes. So kalau anda tahu ya, keluarga ataupun kawan ataupun sahabat handai yang mempunyai masalah diabetes ataupun nak cegah diabetes, nak tahu lebih lanjut, saya dah wujudkan satu grup kesihatan yang memang fokus untuk topik diabetes, yang saya namakan sebagai grup Facebook Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. So join ramai-ramai dekat sana. Anda akan dikupaskan dengan penjelasan, dengan artikel, dengan info tentang bagaimana sebenarnya kita boleh hidup bahagia tanpa diabetes, ataupun mereka yang ada diabetes, bagaimana anda nak handle penyakit anda. So sekian perkongsian dari saya pada kali ini. So akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKB, care for you. Kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah.